Oi, Apal, menang ke semalam? Abang lagi. Jom lah kita check out. Tapi tu lah, ni nanti kalau dah duduk luar nanti kan, takut rindu pula dekat gua ni. Maklumlah gua kita ada sofa, ada katil, ada lampu, ada tak mandi pula tu. Tapi tak apalah. Keluar tetap keluar. Menang tetap menang. Nanti kalau kita kalah, kita check in lagi. Alright, jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak check-in bang. Abang boleh cepat sikit tak check out? Engkau dari tim mana? Manchester United bang. Manchester United. Hari ni berapa bulan? Hari ni 14. Sekarang menu nombor berapa? 14. Kalah berapa kali? 14. Semalam kalah berapa? 41. Cantik nombor 14, 41. Okey brother, macam ni lah. Kalah, tetap kena masuk gua, betul? Tapi masalahnya, gua ni bukan tempat kau. Kenapa ni bukan tempat saya bang? Ini gua VVIP. Gua untuk nombor 1 sahaja. Habis tu saya nak masuk gua mana bang? Bagus engkau tanya. Tadi sebelum kau datang sini, engkau nampak ada tangga tak? Tangga? Nampak tadi ada tangga. Engkau turun tangga tu, level paling bawah sekali tu tempat kau. Kenapa saya punya tempat paling bawah bang? Engkau lagi nak banyak tanya dengan aku Engkau sekarang nombor berapa? 14. Liverpool nombor berapa? 1. So, engkau nak fikir apa lagi? Tempat kau tempat kegelapan, kau faham? Sesuai dengan kau. Tolong sedar diri sikit. Level kita tak sama, brother. Faham? Faham bang. Bagus. Kalau faham, boleh jalan. Okey bang. Dah duduk nombor 14 pun tak sedar lagi.